menceritakan tentang takwa dan puasa, terdapat satu hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, yang mana hadis tersebut datang daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datang 3 orang sahabat ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke rumah isteri Nabi untuk tahu bagaimana Nabi beribadat. Nak tiru, maksudnya sebab Nabi SAW, sahabat semua tahu Nabi lah orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Kita dah belajar dalam muzakarah ataupun muhadarah Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi di-mi'rajkan, Nabi melihat syurga, melihat neraka, melihat para Nabi, melihat 7 petala langit, 7 petala bumi, alam barzakh dan segala siksaan dan kenikmatan. Maka pastilah Nabi lah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takut kepada Allah. Maka kerana itu sahabat pergi ke rumah isteri Nabi nak tahu macam mana Nabi ni beribadat. Jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakanlah ibadat Nabi. Mereka seolah-olah merasakan ibadat tersebut sikit. Maksudnya dia bukan, ibadat Nabi ni bukan sikit macam saya, tapi dia sederhana. Kesederhanaan dalam beribadah, tidak ekstrim. Maka tapi bagi sahabat yang ketika itu imannya membuak-buak, dididik oleh Nabi SAW, maka sahabat anggap macam sikit lah, yataqallun, menganggapnya sikit. Lalu mereka berkata, di manakah kedudukan kita jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Sedangkan baginda telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Maksudnya mereka kata, Nabi tak apalah, Nabi dah diampunkan dosa yang terdahulu dan yang akan datang semuanya dah diampunkan. Kita ni tak pasti lagi dosa kita macam mana. Lalu salah seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, saya akan sentiasa solat malam. Dan seorang lagi, dia kata dia nak solat malam tak tidur. Maksudnya daripada lepas maghrib sampai subuh, solat sahaja, beribadah sahaja, tak tidur-tidur. Lalu salah seorang dari mereka berkata, saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka, tidak ada hari yang tidak berpuasa. Maksudnya dalam setahun, dia hanya 5 hari sahaja tak puasa. Raya Aidilfitri, Raya Aidil Adha, 3 hari tasyrik yang lepas Raya Haji tu. Selain 5 hari ni dia nak puasa sahaja, puasa, tak ada hari yang berbuka. Puasa sepanjang-panjang tahun. Kemudian salah seorang lagi berkata, saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan berkahwin selama-lamanya. Dia tak nak kahwin sebab ialah perkahwinan ni bila dah tambah seorang, dia satu dia nikmat. Yang kedua, tambahlah seorang keluarga, dah ada isteri kan. Jadi fokus kita nak beribadah tu macam lari sikit lah. Fokus kita tu lari. Jadi sahabat ni kata, saya tak nak berkahwin sebab saya nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepada mereka, lalu bertanya, kamukah yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takutkan Allah di antara kamu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan aku berbuka, aku mendirikan solat dan aku tidur, dan aku mengahwini perempuan. Maka dengan itu, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Hadis riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini mempunyai pelbagai pengajaran. Antaranya ketika mana sahabat radhiyallahu anhum salah faham, mereka merasakan bahawa takwa tu dia ikut kuantiti ibadah. Makin banyak ibadah, makin meningkatlah ketakwaan, makin tinggilah ketakwaan seseorang. Tapi Nabi SAW betulkan, tak betul, kurang tepat. Sebenarnya takwa itu adalah mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ikut cara Nabi SAW. Itulah takwa, sebenar-benar takwa. Mesti taat pada Allah, tinggal perintah Allah, tapi ikut cara Nabi SAW. Bukan
dengan cara yang Nabi tak tunjuk. Dan yang kedua, dalam konteks ibadah puasa, Allah mengingatkan kita bahawa objektif difardukan puasa adalah supaya manusia mencapai kedudukan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa, moga-moga kamu mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Moga-mogalah kamu bertakwa dengan kamu menunaikan puasa ikhlas lillahi ta'ala. Adapun satu asar daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika ditanya takwa itu apa, beliau menjawab dengan satu jawapan yang simple. Takwa itu bukan sekadar puasa di siang hari dan mendirikan qiyamul lail atau menggabungkan kedua-dua amalan tersebut, tetapi takwa adalah meninggalkan perkara yang haram oleh Allah dan menunaikan perkara yang difardukan. Jadi bila puasa dengan qiyamul lail, solat tarawih dan sebagainya, puasa ni, ini semacam dia dalam takwa ni, maksudnya dia macam buah ataupun bunga ketakwaan, bunga ketakwaan. Tapi pokok ketakwaan tu adalah takut kepada Allah dengan menunaikan kefarduannya dan meninggalkan apa yang Dia Subhanahu wa taala larang. Itulah esens ataupun asas takwa. Kemudian ada pula satu ibarat daripada Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau letak pula 3 martabat takwa. Maksudnya takwa ni 3 martabat, paling rendah pun takwa juga. Cuma martabat 3 tu level paling tinggilah. Level pertama tu dia memelihara hati daripada dosa. Hati dan perbuatan dia tak buat dosa. Ini level takwa yang hebat. Cuma itu asas dia. Tinggalkan apa yang Allah larang. Tapi Imam Ibn Qayyim dia tambah satu lagi. Ada satu lagi level yang kalau kita buat, ketakwaan kita tinggi, lebih tinggi daripada yang tadi, iaitu meninggalkan perkara yang makruh. Sebab itu ada salik, orang yang nak menuju Allah yang dulu-dulu, mereka anggap bahawa semua perbuatan makruh adalah haram dan semua perbuatan sunat adalah wajib. Mereka anggap, mereka tak ubah, cuma mereka anggap buat-buat macam tu. Jadi di bulan Ramadan ni lah kita nak usahakan ketakwaan kita dalam cuba-cuba untuk meninggalkan perkara yang makruh. Contohnya, kita baru lepas makan durian, berbuka dengan durian. Kemudian kita masuk masjid. Kemudian kita solat dengan jemaah. Jemaah sebelah bau durian tu, sendawa pula. Jadi perbuatan tu tidak haram, tidak berdosa, cuma makruh kerana mengganggu kekhusyukan jemaah di sebelah dengan durian yang kita makan tu. Jadi kita meninggalkan perkara yang makruh, iaitu basuh gigi dulu, gosok gigi dulu dan sebagainya sebelum hadir ke solat Jumaat berjemaah. Begitu juga solat ni bila kita melambat-lambatkannya, solat Zuhur sepatutnya 1:27 kita pergi buat pukul 4 petang. Perbuatan tu tidak haram, cuma makruh. Jadi untuk membina ketakwaan kita di bulan Ramadan, dan itulah objektif Ramadan, maka kita usaha untuk meninggalkan perkara yang makruh. Contoh tadi, melambat-lambatkan solat fardu. Solat fardu berjemaah di masjid ni khilaf, tapi ramai ulama mengatakan fardu. Ramai, majority yang mengatakan solat fardu berjemaah di masjid ni fardu ain, mazhab Hanafi dan Hambali. Maksudnya dalam 4 mazhab, 2 mazhab kata fardu ain. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, seperti mana yang Imam Nawawi sebut, fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya kalau dalam satu kampung 2 orang melakukan solat fardu berjemaah, semua satu kampung selamat daripada dosa. Tapi dia tetap fardu, maksudnya wajib, meninggalkannya dosa. Dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Ini pendapat Imam Rafi'i rahimahullah, sunat muakkad. Jadi nak katanya solat fardu berjemaah di masjid ni khilaf, cuma ramai, majoriti ulama mengatakan bahawa dia fardu untuk lelaki. Jadi itu kita nak fokuskan pada bulan Ramadan ni untuk membina ketakwaan kita pada Allah,
memfokuskan perkara yang fardu, perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan martabat ketiga, kata Ibnu Qayyim, meninggalkan perkara yang berlebihan dan apa-apa yang tidak bermanfaat buat diri kita. Perbuatan tu boleh jadi harus, perbuatan tu harus. Macam saya lah, contohnya suka tengok YouTube. Menonton YouTube tu harus. Cuma di bulan Ramadan ni kita kurang-kurangkan lah. Kalau di bulan lain 4 jam, bulan Ramadan ni sejam sahajalah. Ataupun jangan buat langsung. Paling kurang lepas tarawih lah, lepas tarawih. Ketika Ramadan ni kita perbanyakkan Al-Quran, solat dan sebagainya. Begitu juga membeli makanan di bazar Ramadan. Hukumnya harus. Apa yang haramnya apa makruhnya membeli makanan di bazar Ramadan? Harus hukumnya. Tapi bila berlebih-lebihan sampai kena buang, sampai kena masuk peti ais dan sebagainya, tapi itulah bila berlebih-lebihan sampai mengantuk. Nak solat tarawih pun susah sebab mengantuk. Inilah kita nak tak buat ataupun tinggalkan ataupun cuba-cuba untuk kurangkan di bulan Ramadan yang diberkati ini, untuk membina ketakwaan kita. Perkara yang harus tapi berlebihan, perkara harus tapi berlebihan. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadis dalam Jami' Tirmizi, seorang hamba itu tidak akan mencapai tahap orang yang bertakwa sehinggalah dia berupaya meninggalkan apa yang harus semata-mata menjaga dirinya dari apa yang dilarang. Perkara tu harus, perkara tu memang harus. Cuma boleh jadi kita akan terjebak dalam perkara yang haram kerana dia. Jadi kita usahakan untuk perkara harus tadi tidak berlebihan. Seperti menonton TV dan sebagainya. Berjayakah kita mencapai kedudukan takwa seperti yang disarankan oleh Al-Quran? Jadi hadis yang kedua yang saya nak kongsikan pada hari ini, ia termaktub dalam Mustadrak Al-Hakim, yang mana ulama hadis Syekh Syu'ib Al-Arnaud menilai hadis ini sahih, hadis sahih. Jadi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat nanti. Puasa berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah menegahnya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka berilah syafaatku kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, Tuhanku, ya Allah, aku telah menghalangnya daripada tidur malam, kemudian kedua-duanya diberi syafaat. Hadis riwayat Hakim. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW memberitahu kita bahawa dua perkara ni akan tolong kita ketika mana tak ada penolong yang kita harapkan melainkan amal soleh kita di hari akhirat kelak. Puasa dan Al-Quran. Puasa kata, ya Allah, aku halang dia daripada makan dan menunaikan nafsu, maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula mengatakan bahawa, ya Allah, aku menegahnya, aku telah melarang dia daripada tidur di waktu malam, maka terimalah syafaatku untuknya. Dua-dua syafaat, Al-Quran dan puasa, akan diterima oleh Allah Ta'ala, menolong kita, tarik kita daripada neraka, daripada sirat, menolong kita untuk melintasi titian sirat dan sebagainya. Hadis sahih. Tapi ada khilaf, Al-Quran dengan puasa ini dijelmakan dalam bentuk fizikal ataupun diwakilkan sahaja. Majoriti ulama mengatakan Al-Quran dan puasa akan dijelmakan dalam bentuk fizikal, dan dia dalam bentuk fizikalnya akan menolong kita di akhirat kelak. Ada ulama kata, Imam Tibi kata, malaikat mewakilkan, menjadi wakil kepada Al-Quran dan puasa untuk membantu kita, mensyafaati kita. Cuma itulah majoriti mengatakan Al-Quran tu sendiri dalam bentuk fizikalnya menolong kita di hari akhirat. Kemudian ada ulama, ramai ulama mengatakan maksud Al-Quran dekat sini kiasan, sebenarnya maksudnya qiyamul lail, solat malam. Kerana itu hadis ini mengatakan aku telah melarangnya, menghalangnya daripada tidur pada waktu malam. Jadi bila orang tu ada sahaja hafiz Al-Quran tapi tak solat tarawih dan sebagainya, ada sahaja. Jadi
dia ada Al-Quran dalam hati dia, maka dilihat terzahir bahawa pendapat ini lebih tepat, iaitu Al-Quran dalam maksud hadis ni adalah Qiyamul Lail, solat malam, solat tarawih, yang bermula lepas isyak dan berakhir sebelum subuh. Solat malam lah, solat malam. Solat malam di bulan, apatah lagi di bulan Ramadan ini, akan memberi syafaat, membantu kita di akhirat kelak, ketika mana kita susah, ketika mana matahari berada sejengkal daripada kepala kita dan sebagainya. Al-Quran dan puasalah yang akan membantu kita di akhirat kelak. Ini beberapa adab dan peraturan syarak hendaklah dijaga. Mereka hendaklah membenarkan ajaran Al-Quran dengan mengamalkannya. Jadi baca Al-Quran sahaja tidak cukup. Bahkan untuk Al-Quran mensyafaati seseorang, dia mesti mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Siapa yang meletakkan Al-Quran di depan, maka Al-Quran akan menghantarnya ke syurga. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan mencampakkan dia ke dalam neraka. Jadi aukamaqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi meletakkan Al-Quran di belakang ni bukan kita membelakangi Al-Quran, membelakangi Al-Quran. Kalau tak, susahlah masjid yang banyak Al-Quran. Itu Al-Quran tu kat situ, kita dah membelakangi dia. Maksudnya bukan kita membelakangi Al-Quran kat belakang kita, tapi membelakangi Al-Quran ni maksudnya tak amal, tak nak beramal dengan Al-Quran, tak nak patuh apa yang Al-Quran sebut, tak nak tinggalkan apa yang Al-Quran larang. Itulah. Maka untuk Al-Quran menjadi syafaat pada di akhirat kelak pada diri kita, kita tunaikanlah adab-adab Al-Quran dengan mengamalkan isi kandungannya. Begitu juga puasa. Puasa ni akan memberi syafaat kepada kita. Jika kita menunaikan adab-adab puasa, maka segala tata tertib puasa dan menjauhkan diri dari segala perkara yang merosakkan amalan puasa itu, andai semua dipenuhi, barulah puasa itu berpotensi untuk memberi syafaat, untuk membantu kita di akhirat kelak. Jadi ketika kita berpuasa ni, kita mesti jaga lebih sikit kita punya perbuatan, amalan tersebut. Bila mana ada orang nak cari gaduh dengan kita, terus kata, "Inni shaim, aku puasa, aku tak nak gaduh, kita berbaik je lah, saya kalah sebab saya sedang berpuasa sekarang." Bila mana ada orang ajak kita untuk menceritakan keburukan orang, maka kita kata, "Saya tengah berpuasa," tapi perbuatan tu selepas puasa pun haram juga. Cuma puasa ni dia punya cautious, maksudnya dia punya lebih sikit, dia punya, kita nak fokuskan benda tu. Kerana itulah puasa ni melatih ketakwaan kita pada bulan-bulan yang lain. Kerana itu Nabi SAW bersabda, hadis dalam Sahih Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, pendustaan dan pembohongan, maka Allah tidak memerlukan ke atas perbuatannya yang meninggalkan makan dan juga minum. Puasanya itu Allah tak perlukan. Mungkin kewajibannya telah terangkat, maksudnya tak berdosa. Cuma puasa ni kan kullu amali bani adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam ini untuk dia, maksudnya untuk dia, untuk kebaikan dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku, puasa untuk Allah, dan Allah lah sendiri yang akan mengganjari puasa kita. Jadi untuk kita diganjari oleh Allah, mestilah kita meninggalkan perkataan dusta dan pembohongan. Sekiranya ada kabar angin, kita tabayun dulu, bukan tibayun dan sebagainya. Tabayun dulu. Tabayun bahasa Arab, bahasa Melayunya selidik dulu berita tersebut. Kalau tak pasti, tak payahlah kongsi. Dan sebagainya, hadis riwayat dalam Sahih Bukhari. Kemudian hadis ketiga yang saya nak baca pada hari ini juga dalam kitab Sahih Bukhari, tentang syurga Ar-Rayyan. Pintu dalam bulan puasa ni Allah membukakan syurga, pintu Ar-Rayyan yang telah dijanjikan untuk orang berpuasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesiapa yang membelanjakan sepasang dari hartanya pada jalan Allah, maka dia akan diseru daripada pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah satu kebaikan. Maka sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli solat, dia akan diseru daripada pintu solat. Sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli jihad, dia akan diseru dari pintu jihad. Sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli puasa, dia akan diseru daripada pintu Ar-Rayyan. Sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli sedekah, akan diseru daripada pintu sedekah. Maka mendengarkan perkataan ni, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi bapa dan ibuku, bertujuan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Rasulullah, tiadalah ke atas orang yang diseru daripada pintu-pintu itu ditimpa daripada sebarang kemudaratan dan kerugian. Maka adakah terdapat orang yang diseru daripada semua pintu itu? Baginda menjawab, ya, aku berharap bahawa engkau adalah daripada kalangan mereka. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Jadi daripada hadis ni, di akhirat nanti, pintu syurga ni ada pintu khusus, pintu solat, pintu sedekah, pintu jihad. Tapi pintu puasa, untuk ahli puasa, orang yang berpuasa dengan sebenar-benar puasa, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran daripada Allah, dia akan diseru daripada satu pintu syurga yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Jadi Sayyidina Abu Bakar curious, ataupun dia nak tahu, bertanya kepada Nabi SAW, ada tak orang semua pintu panggil dia? Pintu solat panggil, pintu puasa panggil, pintu Rayyan panggil, pintu jihad panggil, semua pintu panggil dia. Nabi SAW jawab, ya, ada. Dan aku berharap kamu, wahai Abu Bakar, menjadi salah seorang daripadanya. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang pintu-pintu syurga yang dikhususkan buat amalan yang dilakukan oleh setiap Muslim. Andai mereka konsisten mempunyai amalan yang banyak dari solat sunat, maka mereka akan dijemput melalui pintu solat yang dikhususkan. Namun bagi orang yang berpuasa, mereka akan diseru daripada pintu khas yang dinamakan sebagai pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan dijanjikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Perhatikanlah lafaz terawal yang disebut dalam hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan lafaz man anfaqa zaujain, yang membawa maksud barang siapa yang memberikan sumbangan sepasang hartanya. Mengapa Rasulullah SAW menyebut perkataan sepasang? Kenapa tak satu harta? Kenapa dua sepasang? Maka Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Al-Harawi menjelaskan hadis ini apabila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan sepasang harta, dia jawab seperti dua ekor kuda, dua orang hamba dan dua ekor unta. Tapi menurut Imam Mulla Ali Qari rahimahullah, perkataan zaujani yang membawa maksud pasangan ini seakan-akan sumbangan atau amalan yang dilakukan bukan sekali sahaja, tetapi berulang kali. Jadi dia kata yang mana ia menunjukkan sikap suka bersedekah yang konsisten. Jadi bila mana Nabi SAW kata sepasang harta diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Mulla Ali Qari menafsirkan hadis ini, maksudnya dia berganda-ganda, dia tak sekali, dia bukan sekali, dia berkali-kali. Bila mana berkali-kali, maka itulah dijanjikan syurga Ar-Rayyan kepada orang tersebut. Ini bermaksud amal-amal soleh yang disyariatkan itu hendaklah dilakukan secara konsisten sehingga menjadi sebati dalam jiwa mereka. Amalan yang bentuk seperti inilah yang mencetuskan undangan khas dari pintu-pintu syurga yang dijadikan khas buat mereka. Apa yang menarik mengenai pintu Ar-Rayyan ini ialah orang yang berpuasa itu akan dicari-cari nanti pada hari akhirat, seakan-akan mereka adalah kumpulan selebriti atau VIP yang diraikan sehingga para malaikat penjaga pintu Ar-Rayyan akan memanggil-manggil dan menyeru orang-orang yang berpuasa. Mereka melaungkan, di mana orang yang berpuasa? Di mana orang yang berpuasa? Malaikat seru, kat mana orang yang berpuasa ni? Kita nak masukkan dia dalam syurga Ar-Rayyan.
Dan pintu ini akan tertutup setelah dimasuki oleh golongan yang istimewa ini. Orang yang berpuasa imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, iaitu pintu masuk bagi orang yang berpuasa di hari kiamat nanti. Tidak akan seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Lalu dikatakan kepada mereka, di manakah orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa berdiri untuk masuk ke dalam syurga Ar-Rayyan tadi. Tidak akan ada seorang pun yang masuk pintu tersebut selain mereka. Orang berpuasa sahaja layak masuk syurga Ar-Rayyan. Apabila mereka semua telah memasukinya, maka pintu itu ditutup dan tidak ada satu lagi seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Hadis riwayat dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi itu hadis yang kedua, dan terdapat pelbagai lagi hadis lain, antaranya hadis yang menceritakan tentang, hadis ini riwayat Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, ketika mana Nabi SAW naik atas mimbar berkhutbah, wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung, bulan yang diberkati, bulan yang Allah jadikan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang Allah syariatkan solat malam, solat tarawih. Sesiapa yang cuba mendekati Allah dengan perkara-perkara sunat, maka dia seumpama melakukan amalan wajib pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang mendekati Allah dengan perkara-perkara fardu, perkara wajib, maka dia akan digandakan pahala dia 70 kali ganda. Hadis riwayat Sahih Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah masukkan hadis ni dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Melakukan amalan sunat di bulan Ramadan macam melakukan amalan fardu pada bulan yang lain. Sedangkan melakukan amalan fardu pada bulan Ramadan akan digandakan 70 kali ganda. Kemudian Nabi SAW sambung lagi dalam hadis yang sama, sesiapa yang memberi makan kepada orang berbuka, dia akan mendapat pahala yang sama seperti mana orang yang berbuka tadi, pahala puasa orang yang berbuka tadi, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada pahala tersebut. Kemudian mendengarkan perkara ini, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua orang berkelapangan untuk memberi makan kepada orang berbuka. Maksudnya tak semua orang mampu belanja orang makan ketika berbuka. Mendengarkan perkara ini, Nabi SAW bagi tahu, Allah akan memberikan ganjaran tersebut kepada orang yang memberi seteguk air maupun sebiji kurma maupun sesisip susu kepada orang yang berbuka. Jadi hadis ni panjang. Akhir hadis tu Nabi SAW sabda, siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka, dia akan diberi minum daripada telagaku pada hari kiamat, telaga Kausar. Sekali minum tidak akan dahaga buat selama-lamanya sehingga dia masuk ke dalam syurga. Jadi itulah Nabi SAW menggesa amalan memberi makan, memberi juadah berbuka kepada orang yang nak berbuka puasa. Zaman pun dah moden, dah canggih, mudah nak QR code, nak online banking sekarang untuk salurkan juadah berbuka pada Gaza ataupun Syria ataupun surau-surau di kampung-kampung Sabah ke dan sebagainya, ataupun masjid tempatan kita belanja amalan memberi makan, memberi juadah berbuka kepada orang berpuasa. Maka ini amalan yang Nabi SAW suruh dan gesa untuk kita kuatkan pada bulan Ramadan ini. Dan Nabi SAW menggesa untuk kita tidak membazirkan walau satu detik pun pada bulan Ramadan, dengan mengatakan bahawa sesiapa yang cuba mendekati Allah dengan amalan sunat, maka dia seperti melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan siapa yang mengamalkan amalan fardu, dia ganjarannya akan digandakan sebanyak 70 kali ganda. Hadis dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Moga-moga hadis-hadis yang sempat kita bacakan pada hari ini dapat kita amal dan sampaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sa'ad Raniri yang menyampaikan tazkirah pada tengah hari ini. Yang dihormati barisan para imam, al-jaratul kuasa, seterusnya sidang jemaah muslimin serta anak-anak yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah puasa yang ke-6 dan masjid meneruskan program di bulan Ramadan, dan untuk itu seperti yang kita sedia maklum bahawa masjid telah menjemput imam-imam jemputan untuk memimpin bacaan tarawih, dan daripada pertengahan Ramadan ini akan semakin lebih ramai imam-imam jemputan. Malam tadi kita jemput imam daripada masjid, imam besar daripada Masjid Menara Merdeka, iaitu Ustaz Yusuf, dan malam ini insya-Allah salah seorang qori iaitu Ustaz Amar Mukhlis akan bersama kita pada malam ini. Jadi ambil perhatian, dan besok Ustaz Luqman Al-Hakim bin Tamjiz, anak mantan mufti Negeri Selangor. Jadi itu antara imam-imam jemputan yang akan memimpin tarawih pada malam-malam di masjid, dan seterusnya tuan-tuan boleh rujuk kepada TV ataupun papan-papan medsos Masjid Naim. Dan selain daripada itu, untuk makluman, tabung Ihya Ramadan masih lagi dibuka. Setakat ini kita ada lagi 10 hari kekosongan yang tuan-tuan boleh isi, boleh rujuk kepada jawatan kuasa ataupun di papan kenyataan yang ada di luar untuk sama-sama kita memenuhkan iftar bersama jemaah di Masjid Naim. Untuk makluman, setiap hari masjid menyediakan 200 pek makanan untuk berbuka puasa. Dan selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Malam tadi kita mengadakan program derma darah, dan alhamdulillah kita mencapai sasaran, dan lebih daripada 70 penderma yang telah terpilih untuk menderma darah malam tadi, dan selebihnya terpaksa ditolak kerana pek darah telah habis. Jadi mungkin boleh rujuk kepada tempat-tempat yang lain insya-Allah. Dan selain daripada itu, untuk makluman, masjid dan jawatan kuasa akan mengadakan siri lawatan ke surau-surau. Jadi tuan-tuan yang tinggal di kawasan-kawasan di bawah Masjid Naim, sila ambil perhatian. Yang pertama sekali, antara lawatan yang pertama adalah di surau Al-Hidayah pada 10 hari bulan Mac, iaitu hari Senin. Kemudian surau An-Nur Idrisiyah pada 11 hari bulan Mac, hari Selasa. Kemudian surau Ikhwanul Muslimin pada 12 Mac 2025 pada hari Rabu, dan surau An-Nur Kaban pada 13 Mac hari Khamis, surau Ar-Rahman Karya Haji Said pada 14 Mac, dan seterusnya surau Al-Amin Berjaya Park pada 15 Mac hari Sabtu, dan yang terakhir Madrasah Haji Ali pada 16 hari bulan Mac. Jadi itu sedikit program yang akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan. Dan untuk makluman di luar sana tuan-tuan, kita adakan kaunter zakat, dan kita akan buka setiap hari selepas solat asar sehingga malam, dan hari ini hari Jumaat pun kita buka. Antara petugas-petugas amil di Masjid Naim Jalan Kebun diketuai oleh Timbalan Nazir, iaitu Cikgu Syukri Zakaria. Kemudian amil yang lain adalah Encik Isa bin Tawil, Haji Hairi, dan Cikgu Naim. Jadi tuan-tuan dirujuk pada amil-amil berkenaan untuk membayar zakat seperti yang dipaparkan di TV. Dan untuk karya-karya lain boleh rujuk kepada surau masing-masing, kerana setiap surau kita ada seorang amil untuk kita mengutip zakat sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi itu sedikit sebanyak untuk itu. Dan suka saya ingatkan kepada anak-anak, terutamanya ibu bapa yang menghantar anak untuk tadarus remaja yang akan berlangsung mulai besok, akan bermula selepas solat asar. Bawa anak supaya solat asar bersama di masjid. Selepas solat asar kita akan terus mula pada tadarus remaja. Dan untuk makluman, setakat hari ini kita telah tutup pernyataan ada 300 peserta yang akan berkampung di Masjid Naim sepanjang 6 kali pertemuan Sabtu Ahad di Masjid Naim. Jadi terima kasih atas sokongan semua, dan semoga anak-anak akan dapat kebaikan sepanjang bulan Ramadan dengan menyertai tadarus. Okey, dan juga saya ingin mengingatkan supaya tabung Ihya Ramadan di kiri saya, di tepi dinding, supaya digerakkan hala ke kanan sebelum
kita mulakan solat Jumaat. Dan untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia maupun di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah sedang disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Sentuhan Ramadan dalam Zakat Fitrah. Hadirin sekalian, bulan Ramadan ini amat bermakna bagi seluruh umat Islam kerana di penghujungnya adalah hari kegembiraan yang dinanti-nantikan buat kita semua, iaitu Hari Raya Aidul Fitri. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Pertama, saat dia berbuka puasa termasuklah pada hari raya. Dan kedua, saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, iaitu kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia mendapat berjumpa dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Mengingati kehadiran bulan Ramadan ini dan juga Hari Raya Aidil Fitri, maka kita tidak dapat lari daripada satu ibadah penting, iaitu zakat fitrah. Ibadah zakat fitrah adalah bersifat wajib bagi semua orang Islam, sama ada lelaki maupun perempuan, merdeka ataupun hamba, miskin ataupun kaya. Syaratnya, hendaklah mereka itu dapat hidup pada dua masa walaupun sekejap, iaitu pada penghujung Ramadan dan juga awal Syawal. Disyaratkan juga mereka mestilah mempunyai kecukupan makanan bagi diri dan tanggungannya sehari semalam sepanjang satu Syawal. Zakat fitrah itu pula ditunaikan dengan satu matlamat, iaitu agar golongan fakir dan miskin juga dapat bersama-sama bergembira menyambut hari raya. Inilah sentuhan Ramadan yang amat bermakna sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan sebagaimana berikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu gantang kurma atau satu gantang gandum bagi setiap muslim yang merdeka mahupun hamba, laki-laki mahupun perempuan, anak kecil mahupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar bagi mendirikan solat hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin sekalian, antara cabaran terbesar dalam pelaksanaan zakat fitrah ialah memastikan ia benar-benar sampai kepada golongan fakir dan miskin, selaras dengan ketetapan mazhab Asy-Syafi'i yang mengutamakan mereka sebagai penerima utama zakat fitrah. Agihan zakat fitrah juga perlu dilakukan lebih awal agar mereka dapat memanfaatkannya untuk memenuhi keperluan menjelang hari raya. Sekiranya agihan zakat fitrah dilengah-lengahkan, ia akan menyukarkan fakir dan miskin mendapatkan keperluan mereka pada waktunya. Hal ini pasti merencatkan kegembiraan yang sepatutnya turut mereka rasai pada hari yang mulia itu. Sebagai umat Islam, kita digalakkan agar menunaikan zakat fitrah lebih awal, tanpa perlu menunggu sehingga terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i, hukum menunaikan zakat fitrah adalah sah jika dilakukan sejak awal Ramadan dan tidak semestinya ditunaikan pada malam 1 Syawal atau pagi hari raya. Hakikatnya, kita perlu menunaikan zakat fitrah dengan mengutamakan di negeri Selangor terlebih dahulu, memandangkan keperluan fakir miskin di negeri ini amat besar. Selangor merupakan tumpuan utama rakyat Malaysia untuk mencari rezeki dan menetap, menjadikannya negeri yang menampung populasi yang ramai dan pelbagai latar belakang.
apabila berlaku gangguan ekonomi, khususnya kesan jangka panjang pandemik COVID-19. Ramai penduduk di Selangor terjejas akibat kehilangan pekerjaan dan penutupan perniagaan. Golongan ini perlu dibantu agar dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka, dan lebih baik lagi diberikan bantuan modal supaya mereka mampu keluar daripada belenggu kemiskinan. Inilah sebab utama mengapa kita perlu menunaikan zakat fitrah di Selangor. Selain itu, Selangor yang berstatus negara maju turut menghadapi cabaran kos sara hidup yang jauh lebih tinggi berbanding negeri-negeri yang lain. Had kifayah ataupun keperluan minimum untuk kelangsungan hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal di negeri ini meningkat dengan ketara. Malah pendapatan isi rumah sebanyak RM3,500 Malaysia sebulan juga boleh dikategorikan sebagai asnaf jika mereka mempunyai ramai tanggungan. Data yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor bagi tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah keluarga miskin yang tidak mampu menyara diri dan keluarga yang kini telah mencecah lebih daripada 71,000 keluarga. Namun, kutipan zakat fitrah bagi tahun 2024 hanyalah sekitar RM41 juta sahaja. Hakikatnya jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi keperluan asnaf, fakir dan miskin, khususnya bagi menyambut hari raya dengan lebih sempurna. Zakat fitrah adalah kesinambungan daripada ibadah puasa Ramadan yang mengajarkan kita tentang keperluan menahan lapar seperti yang dirasai oleh golongan miskin. Atas hikmah inilah datang kewajipan zakat fitrah yang menggalakkan kita bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan. Puasa juga mendidik jiwa agar menjadi insan yang lebih bertakwa dengan membersihkan diri daripada dosa. Salah satu cara penyucian dan penghabusan dosa tersebut adalah melalui pelaksanaan kewajipan zakat fitrah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkatanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa daripada sebarang perkara lara, yakni lalai dan keji, serta memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Puasa juga melatih kita menjadi orang yang lebih lembut hatinya sehingga lebih sensitif dengan keperluan orang lain. Maka zakat fitrah merupakan peluang untuk kita membuktikan kelembutan hati dengan mengeluarkan zakat fitrah, bukan sekadar dengan harga asas tetapi dengan harga yang lebih sesuai dengan kemampuan diri kita. Atas dasar inilah fatwa telah menetapkan bahawa kadar zakat fitrah pada tahun ini adalah sebanyak RM7 dan digalakkan untuk membayar ringgit Malaysia 15 dan RM22. Bagi mereka yang mampu, sebaik-baiknya hendaklah menunaikan zakat fitrah dengan harga yang lebih tinggi mengikut jenis beras atau nasi yang dimakan. Oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita berazam untuk menunaikan zakat fitrah lebih awal pada tahun ini dan berusaha melebihkan bayaran zakat fitrah mengikut kemampuan sebenar diri kita. Semoga zakat yang kita tunaikan ini dapat menggandakan kegembiraan golongan fakir dan miskin pada hari raya, sekaligus menjadi sentuhan Ramadan yang benar-benar bermakna buat mereka. Hadis sidang jemaah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengambil cakna akan kewajipan membayar zakat fitrah dan perlu diberi perhatian sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini dengan menunaikannya lebih awal tanpa menunggu hingga saat akhir. Kedua, umat Islam digalakkan membayar zakat fitrah pada kadar yang sesuai dengan kemampuan sebenar supaya lebih ramai golongan fakir dan miskin dapat memanfaatkan dana yang disalurkan untuk memenuhi keperluan hari raya nanti. Ketiga, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah melalui Lembaga Zakat Selangor atau penolong amil fitrah yang dilantik secara rasmi bagi memastikan
Agihan zakat dilakukan dengan teratur, telus dan sampai kepada golongan asnaf yang berhak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغار سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاجب ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاجب. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغار تنقو أمير الشاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الهاجب في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, takdir yang buruk dan kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan dan berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan. Lindungilah negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkanlah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat dan jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan nasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami ya Allah kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan
menegakkan keadilan, berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah Masjid Nasrani Negeri Selangor ini rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Kukuhkanlah ya Allah pegangan akidah umat Islam negeri ini, akidah yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah, yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh mengugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah. Jemaah yang ada di dalam boleh segera buat saf untuk jemaah yang di luar masuk. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sufufakum wa'tadilu. Lurus dapatkan saf. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin. Istawu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا